Waktu sahur tu waktu Tuhan turun, bukan saja Ramadan. Tiap-tiap malam sepanjang tahun Tuhan turun dari langit atasnya ke langit dunia. Belah mana Tuhan turun, belah mana atasnya, belah langit dunia, tak usah tanya waktu tu. Tak ada lidah boleh berayak, tak ada otak boleh faham. Cumanya Tuhan royak, aku dekat dengan mu, aku rapat denganmu, dia penghujung malam. Jadi Ramadan ni mau tak mau kita sahur. Setengah orang sahur petang dia tak kena. Dah suruh puasa-puasa dah malam-malam. Malam-malam tak usah tidur. Kalau boleh siang hari kita buat kerja tidur. Nanti mau suap mulut. Begitu. Bau jatah apa panggil. Tidur tu. Jadi kalau kita atas dunia ni pun lah ni subuh kita dengar dah umur hamba tu tepi jalan. Belum subuh tu kereta. Boleh jadi orang kerja di Kuala Pereh, kerja di macam pagi dia begitu. Jadi untuk nak jaga keperluan hidup di dunia ni, orang sanggup start motor, start kereta, mana-mana untuk nak jaga gaji ke perniagaan ke. Kita nak jaga akhirat kita, takkanlah kita tak mahu belum subuh untuk sahur dan untuk zikir sebagainya.